Ini dia iPhone yang paling aku teruja nak beli. Tanzu One E. Tak betul tak sebutan aku ni. Okey, sebelum aku kongsi pasal Tanzu One E ni lebih panjang, aku cerita dulu macam mana aku boleh terjebak beli earphone yang jenama dia ni tak pernah muncul pun dalam kotak pemikiran aku. Dulu masa sekolah menengah, earphone paling legend dan bunyi paling sedap time tu adalah earphone Sony. Tapi aku tak ingatlah model apa. Yang aku tahu harga dia lebih kurang dalam RM40. Kalau tak silap aku. RM40 tu memang satu amount yang sangat besar lah pada aku as budak sekolah. Earphone ni pula digabung dengan Walkman Sony Megabass. Memang satu kombinasi yang sangat menginzalkan lah. Aku yakin sampai sekarang pun gabungan bass dan treble yang dihasilkan earphone Sony tu adalah yang paling terbaik yang pernah aku alami. Tapi itu hampir 30 tahun dulu lah. Kalau nak compare dengan teknologi yang ada sekarang, aku tak berani nak cakap. Sebab benda yang nak di-compare tu dah tak wujud pun sekarang ni. Tapi aku yakin, teknologi sekarang pun mesti lebih baik kan? Cuma aku je lah yang tak pernah beli headphone atau earphone yang agak berkualiti since aku dah masuk alam dewasa ni. Kiranya aku masih terperangkap pada memori 30 tahun dulu. Next device yang aku rasa kualiti bunyi dia sama dengan kombinasi Sony Megabass dengan earphone Sony yang RM40 tu ialah Nokia 6233 dan earphone original untuk Nokia 6233 tu. Almost sama rasanya bunyi dari segi bass dan clarity bunyi dia tu. Tapi itu pun dah kira lama juga. 20 tahun ke belakang juga rasanya tu. Sejak lepas Nokia 6233 tu, aku dah tak kisah pasal kualiti bunyi. Asal ada je, asal boleh je. Sejak dari tu, aku layan earphone murah-murah je kat Shopee. Aku pilih brand Remax sebab ada nama sikit lah kononnya kan. Audio yang dihasilkan pun kira okey lah. Tak adalah rapuh sangat. Balance juga kualiti audio dia. Dengan earphone Remax tu lah aku layan Spotify. Okey je, tak ada komplain. Sampailah satu hari tu aku terdetik. Zaman dah maju. Apalah agaknya kan earphone yang trending ataupun yang berkualiti yang disebut-sebut zaman sekarang ni. Masih Sony ke? Sebab kat TikTok, macam-macam jenama yang aku tengok keluar. Semua pun bagus-bagus. So, untuk dapatkan jawapan, macam biasalah, aku tanyalah dekat AI. Dari situlah aku kenal jenama Tangzu One E ni. Cara AI terangkan tu, aku agak confused jugalah. Dengan design yang tak biasa. Maksud aku, design dia lain macam sikit. Yelah, kau bayangkanlah, earphone dia ni boleh ditanggalkan daripada kabel. Kabel tu boleh dicabut daripada speaker dia. Alasan rekaan dia ni, katanya kalau kabel putus, just beli je kabel baru, lebih murah. Aku setuju dengan statement tu. Sebab apa? Kabel earphone yang aku pernah guna kebanyakannya, aku buang sebab memang kabel dia short sebelah. Kalau tak kanan, kiri. Kalau tak kiri, kanan. Kalau tak kanan, kiri, dua-dua belah dia short. Terus terang aku cakap, aku puas hati dengan kualiti bunyi Tangzu ni. Tapi jujur, aku masih ada skeptical. Boleh ke lawan Sony Megabass yang dulu tu? Masih terdetik lah dalam hati. Maksudnya, masih belum puas hati lah tu kan. Sebenarnya okey je. Aku puas hati dengan kualiti bunyi dia. Balance, padu berdentum. Cuma aku cubalah time tu. Aku guna booster kat phone aku. Aku install apps equalizer untuk dapatkan kualiti bunyi yang lebih tinggi. Untuk setup equalizer tu, aku minta bantuan AI untuk bagi tahu berapa value yang aku patut letak dekat tempat-tempat dia ni. Untuk aku dapatkan bunyi bass yang seimbang dan dalam masa yang sama suara vokal penyanyi tak tenggelam. So ini setting yang aku dapat. Biasanya aku akan buat V-shape je setting dekat equalizer. Mana-mana equalizer dekat radio ke zaman-zaman dulu punya. Memang aku akan buat V-shape. Bunyi memang sedap tapi vokal dia agak tenggelam. Jadi lepas aku boost guna apps equalizer ni, kepuasan hati aku melonjak ke 99.99%. Cara nak pakai je lah pelik earphone ni. Tapi aku recommend lah untuk korang nak beli. Sebab harga dia pun boleh cerita lagi. Kira mampu milik lah. Lebih kurang dalam RM70.
build quality sempurna, audio quality superb.